Okay, Assalamualaikum dan sejahtera. Nama saya Syahrizal Abdul Rahman lah. Dikenali sebagai Captain Yop lah. Orang dia Captain Yop. Sebelum ni saya kerja dengan anak cakap dengan Malaysia, Firefly. Dan sekarang ni saya ada di Ipoh untuk jadi tenaga pengajar di salah satu daripada akademi permbangan di Ipoh. Gerai tabak ni, macam mana saya pergi ke Medan Gopeng, saya terjumpa lah dengan Pak Cik Kadir ni. Jadi dah bincang tu saya jatuh minat pula untuk berkolaborasi dengan dia. Jadi sebab itu saya bertambung dengan dia dan saya pun keluar modal dan juga melabur lah dalam membuat martabak Captain Yop ni tadi. Special martabak tu mungkin harganya lah kita jual RM10 tiga. Mana tempat lain saya rasa jarang yang dapat macam tu, dan ianya saya rasanya tebal. Kita buat tebal dan lebihkan daging, lebihkan ayam. Bukan nak untung sangat lah, yang penting tu saya minat dapat menyambut selera lah dengan martabak ni dengan harga yang berpatutan dan boleh diterima lah. Boleh lagi untuk yang jual secara rahmah lah. Cadangnya untuk berkembangkan lagi hingga ke Timur Tengah lah, di Arab Saudi untuk jemaah-jemaah dan jemaah yang buat haji dan umrah. Kita ada hasrat pun, dan saya pun ada kata orang tu connection lah yang belah sana yang boleh memasarkan martabak Captain Yop ni di sana. Jadi mungkin kita bukan hantar sejuk buku. Saya dan pekerja-pekerja saya akan di sana akan membuat martabak tu sendiri. Bukan hantar sejuk buku seperti biasa, tidak. Pekerja akan pergi sana, duduk tinggal di sana dan buat martabak sendiri. Maksudnya akan buka macam gerai ataupun franchise kedai di sana lah. Sebab sudah ada connection dekat sana lah. Dah ada yang ingin membantu untuk beri jalan untuk membuka kedai martabak ni dan memasarkan di sana. So, saya memang serius untuk memasarkan martabak power Captain Yop ni. Kalau boleh ke pasaran antarabangsa lah. Tapi kita mula kepada Arab Saudi dulu lah. Sebab dah ada permintaan daripada penyelidikan saya dan juga wakil-wakil saya dan kenalan di sana. So itu yang sekarang ni untuk melabur lagi untuk memperluaskan ni. Pertama ni di Arab Saudi. Ramadan ni nampaknya hasil alhamdulillah lah. Kebanyakan 3/4 daripada hasil tu memang laku lah, laris lah. Katalah saya akan bagi kurang 80% dapat terjual lah tiap-tiap hari. Dapat balik modal balik, alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dan kita pun jual kadang bagi saja sedekah pun ada juga. Kadang kita dah harga rahmah, kadang kita tak mikir sangat. Kadang RM10 3, kadang saya bagi 4. Kadang ada kala saya tengok budak-budak saya bagi 5, tak berkira sangat, bagi je. Caranya begitulah. InsyaAllah kalau kita sedekah, insyaAllah ada rezeki lagi. So saya harap orang ramai dapat menyokonglah perniagaan martabak Captain Yop ni, insyaAllah. Sebagai pemegang franchise Captain Yop ni, harap sokongan padu lah daripada orang ramai membeli produk Captain Yop ni, dan juga boleh memberi nasihat untuk menambah baikkan lagi keluaran Captain Yop. Macam terlalu masin ke, kuah tak sedap ke apa ke, kami sedia menerima komen-komen untuk memperbaiki lagi keluaran martabak Captain Yop Power ni. Tu sekarang sebab sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan lah.